Assalamualaikum guys, welcome back to Afiq YouTube channel. So macam korang boleh tengok kenapa aku buka hood. Okay, inilah punca dia. Alright, dia jam. Okay, dia jam, tak tahu kenapa. Ini masalah isu Proton punya radio lah. So memang tak boleh buat apa-apa. Dia jam, so kunci dekat sini. So kalau aku on and then aku off, kereta off but radio still ongoing. So benda ni kalau korang biarkan, dia akan makan bateri. Dan tiba-tiba bila korang sampai je kat kereta, kereta tak boleh start. Benda ni dah berlaku kat aku for the first time. So ni the second time lah. So ini memang ada isu lah buat radio Proton. Kalau situasi macam ni jadi kat korang, apa korang perlu buat? Solution dia ialah korang kena buka kepala bateri lah, which is negatif. So bila kita buka bateri and then radio automatic akan off. So itulah solution dia. So jom aku tunjuk korang. Let's go. So korang pergi kat kepala bateri and then korang cabut negatif punya terminal. So if korang cabut, nanti dia akan reboot balik. Dia akan reset automatic. Automatic korang punya radio akan turn off. So macam tadi memang tak boleh buat apa. So kita kena buka dulu. Aku pun tadi tak bawa. So korang kena ada tools lah dalam kereta, at least untuk buka pasang kepala bateri. So ini adalah benda yang penting So tadi ada Mr. DIY kat sana. So aku beli sekejap. So standby lah korang punya spana dekat dalam kereta. Jangan jadi macam aku, spana tak ada. Nasib baik ada Mr. DIY. Kalau tak ada, masaklah aku kat sini seorang-seorang. So kita cabut coil bateri dan kita pasang balik. Nanti dia akan bunyi annoying sikit Okay. So alarm dah bunyi, korang je unlock je lah. Dan korang ikat balik. Macam tu saja. Okay, jom kita tengok radio dah off ke belum. Let's go. Macam aku cakap, radio dah off. Alright, radio akan turn off. Itu je dia punya solution. Sebab memang ada isu 2 kali dah jadi kat aku. So the moral of the story untuk video pada kali ni, standby spana, at least untuk buka pasang bateri, supaya korang tak terjadi macam aku. Aku nasib baik ada Mr. DIY kat belakang ni. Alright. Okay, so radio dah off. Kunci, kita on balik. Okay, pastikan radio dah reboot. Okay, radio agak lambat sikit. Okay, radio on. So dia akan reboot lah. Okay, so radio dah on. Alright, kita off. Problem settle. Itu saja cara dia. Okay guys, kalau bermanfaat, sila share ke rakan-rakan anda. Okay, bye bye.